Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zara Imani dari kelas 2C. Hari ini saya akan menerangkan tentang keunikan bulan puasa. Bulan puasa atau bulan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa dalam agama Islam. Pada bulan inilah umat Islam di seluruh dunia menunaikan ibadah puasa selama sebulan sebagai tanda ketaatan kepada Allah SWT. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari melakukan perkara sia-sia. Antara keunikan bulan puasa ialah yang pertama, ganjaran pahala yang berlipat ganda. Setiap amalan sunat seperti bersedekah, baca Al-Quran dan salat tarawih akan diberikan pahala yang lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Malah, terdapat satu malam yang sangat istimewa iaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu, bulan puasa juga mengajar kita erti kesabaran dan keinsafan. Apabila kita menahan lapar dan dahaga, kita akan lebih memahami keadaan golongan yang kurang bernasib baik. Oleh itu, ramai yang mengambil peluang pada bulan ini untuk bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan. Keunikan Ramadan juga dapat dilihat melalui amalan berbuka puasa secara beramai-ramai. Sebagai contoh, saat azan berkumandang, seluruh warga kolej akan berkumpul untuk menikmati juadah berbuka. Ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan memupuk rasa syukur dalam diri. Di Malaysia, kemeriahan Ramadan turut diserikan dengan Bazar Ramadan yang menjual pelbagai jenis makanan tradisional seperti kuih muih, ayam manis dan juadah istimewa. Kesimpulannya, bulan puasa mempunyai banyak keunikan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain. Oleh itu, marilah kita merebut peluang di bulan yang mulia ini untuk memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.